Akhirnya bila sampai satu tahap saya dah mula ceramah, dan dulu kerja sepenuh masa pengarahan undang, kemudian part time-nya ceramah. Sampai satu tahap saya dah tak tahu mana satu part time. Jadi saya kena bersara. Saya tak boleh tamak. Sebab saya ambil hak orang. Saya duduk kat sebenarnya tak ada kat pejabat yang orang datang nak berurusan dengan saya. TM pun datang kat pejabat nak berurusan dengan pengarahan undang ni. Ada isu legal nak bincang sikit. Manyang tak ada je. Asyik ceramah. Akhirnya saya kena pilih. Saya tak boleh tamak. So saya bersara pilihan. So secara teknikalnya saya tak ada kerja. Tu ceramah, tak ada kerja. Nampak? Jadi kalau ikutkan dalam bab tu, syukur dia lah. Syukur sebab Tuhan bagi kita kerja sebenarnya. Tu yang kedua. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu perkara. Dalam hidup ni percaya hikmah ni. Ada orang dah terlupa dah hari ni ada ceramah Syamsul Ubat ni. Sampai kat pejabat pagi tadi, weh kau pergi tak? Oh hari ni siapa berceramah? Baru tahu Syamsul Ubat. Malahan ada yang first time tengok Syamsul Ubat ni. Daripada tadi istiqamah dia Syamsul Ubat masuk ni. Telefon, tak payah pakai tripod, pakai tangan ni. Ada yang daripada sepanjang ceramah, daripada start tadi tak berhenti. Daripada tadi tak habis. Kan? Alhamdulillah. Siapa yang first time jumpa Syamsul Ubat hari ni? Oh ada first time. Okey. Masih banyak. Kena sudi hadir pada hari. Itu kata ada hikmah sebalik satu perkara. Alah paling senang nak faham lah orang perempuan. Ingat tak momen kita ditinggalkan oleh ex boyfriend kita, ingat tak? Ingat tak dulu kau bakar gambar dia, matilah kau tak kena punya jantan, kau marah gambar dia. Nah, orang lelaki saya tak cerita sebab orang lelaki meninggalkan, ditinggalkan biasa. Orang perempuan ni dia terpaling disakiti. Dia lah yang paling menderita, dia yang paling banyak berkorban, dia yang paling banyak penderitaan yang dia alami. Kita ni tak buat apa-apa dalam hidup sebenarnya, tak ada. Orang lelaki ni pun tak buat apa-apa. Masalah tak ada semangat langsung dalam hidup dia, tak ada. Itu sebab jangan kau melawan cakap dia. Dia je yang berhak. Saya dah banyak, kalau kau berbual kan, saya dah banyak berkorban untuk keluarga ni, jaga anak-anak, jaga rumah, banyak dah saya berkorban. Tahu kerja teruk dengan ceramah, lepas tu balik jaga anak lagi. Kau tak tahu dia cakap macam tu. Kau jangan balas, kau anggut. Bila lelaki jawab, abang pun berkorban tau, abang kerja teruk tau, sampai pukul berapa balik sebab nak cik rezeki untuk keluarga kita. Itu tanggungjawab lah. Kau nak cakap apa? So baik kau diam. Yang berhak berkorban dia je. Ya, so kau terima je lah. Betul pun orang perempuan mengandung lagi. Ya Allah, mengandung 9 bulan tak tahu. Manusia saya keluarkan. Dah lah normal 5 kilo. Tapi betul, orang perempuan kalau dia sakit bersalin ni ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Orang lelaki jangankan mengandung, kalau period dia meninggal lah. Darah habis. Orang lelaki dia tak boleh. Tu sebab orang lelaki dia kena temankan isteri dia bila dia bersalin. Kan? Apa alasan dia tak nak teman? Itulah ayat takut darah. Kau jawab dengan dia, siapa yang menyebabkan berdarah ni? Cakap dengan dia. Gemar bagi alasan macam tu. Saya bagi petua, kalau temankan isteri takut darah, jangan kau pandang tempat lain, kau pandang muka dia. Memang tak pernah lagi bersalin darah keluar kat muka. Sakit bang. Aku takut macam tu. Sabar, jangan salah sebut tau. Sabar yang sabar. Sakit bang, sabar. Sakit bang, ya bang tahu. Mana bang tahu? Dah kena sana. Kau tak boleh cakap kau tahu, tak boleh. Kau cakap itu je. Kemudian bila lahir je anak kan, bayang ada yang sampai meneran sampai 7 jam, 8 jam, ada 15 jam, 20 jam dalam labor room. Menitis air mata suami. Dah lepas ni jangan beranak lagi dah. Tu sah anak lagi dah. Abang, takkan seorang je anak kita. Cukup, abang tak sanggup tengok isteri abang sakit macam ni, bagi orang lain pula. Ajar ni. Kau jangan gurau macam tu.
Kau keluar tu terbuka balik jahit dia main-main. Ya, tak adalah kan macam tu. Tapi orang perempuan tu hebat, orang perempuan kuatnya, orang perempuan dengan tahap sakit bang, abang jangan lebih 5 tau. Di mana dia sanggup 4 kali lagi. Orang lelaki paling sakit dalam hidup dia sunat, dan tu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang lagi. Tak ada. Bercakap dengan anak berkamai ni macam gigit semut je, tak ada sakit. Cuba ayah sekali lagi, tengok. Senyap ayah dia, senyap ayah dia. Okey, ada hikmah. Ada orang tu kan, hikmah dia apa? Bila dia hidup dia susah ke, tak kisahlah, tak naik pangkat, tak ada apa, ada hikmah lain. Tuhan bagi benda lain. Ada orang tu jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat kahwin tapi dapat jodoh terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu rezeki. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin-kahwin sebab Allah rezekikan dia dapat jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Nampak tak? Semua ada. Nampak Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, redha. Apa beza redha dengan pasrah? Samsul Ubat tanya, Samsul Ubat jawab. Redha ni menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang ikhlas. Pasrah menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang sakit. Selakon dengan nak bagi faham. Macam ni pasrah. Nak buat macam mana kan? Dah tu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan, tak ada mana-mana perempuan pun sanggup terima keadaan macam ni. Tapi demi anak-anak, akak terpaksa terima. Itu pasrah. Sebab dia dah tak ada pilihan lain. Dia ikutkan, dia tak nak. Redha pula, dia senyum sikit. Mungkin ni dah rezeki akak kena belajar terima. Akak doakan mudah-mudahan suami akak mampu berlaku adil, jaga kami semua dengan baik, jaga anak-anak kami, mudah-mudahan suami kami dengan anak-anak dapat masuk syurga bersama-sama. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Dia nak bagi faham saja, bagi faham saja. Dah, itu redha. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak, maknanya tak ikhlas. Kalau maksud yang lebih mendalam lagi, buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan hanyalah pengiktirafan pada Tuhan saja. Tuhan mungkin tak bagi kita pangkat tinggi, tapi Tuhan bagi anak kita anak yang baik. Anak umur 4-5 tahun nampak, mama tak sihat ke? Dia siap ambil cawan dengan ubat. Mama makan ubat mama. Nanti kalau mama tak sihat, semua orang susah. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk paut ni kombong tu. Dia sejuk hati. Macam korang jadi hati. Orang lelaki pun ada hati. Salah anak ayah. Macam tu kan? Anak mama. Mana ada anak mama? Tak ada. Nampak tak jadi makna kata ada hikmah Tuhan bagi kat kita. Jadi apa yang kena ada? Ini cerita ni hari ni. Jangan curi masa, jangan curi amanah. Okey, saya rangkumkan. Pertama, dalam bekerja kita kena jujur, jangan tipu. Jangan tipu claim. Jangan tipu overtime. Jangan tipu mileage. Jangan. Bahagian kewangan dia akan query. Mana bahagian kewangan? Dia akan query, kenapa 5 orang pergi kursus yang sama dekat museum TM tapi klaim berbeza? Query itu dia kena buat. So jawablah, minta maaf saya tak tahu jalan, saya dekat roundabout tu 3 kali saya pusing, saya tak sure simpang yang mana harus saya lalui. Masa itulah map tu reroute bodoh betul map ni, contohlah. So jawab je lah. Jangan kita marah macam duit mak ayah dia. Kalau kita jawab macam tu, sebenarnya memanglah sebab bukan duit mak ayah dia lah dia query. Kalau duit mak ayah dia, dia tak tanya. Saya pernah dulu bila ceramah dekat Johor, ada satu agensi ni, bila dah habis ceramah, dia pagi ada 1 slot, sebelum tengah hari 1 slot, saya slot petang. Macam ni lah, kedua. Bila petang tu kedua dah habis ceramah tu, dia bagi saya 1 envelope. Nah Ustaz, ni duit ceramah ni. Wih, rasa berat ni. Alhamdulillah Tuhan, rezeki cash. Saya pun cakap dengan driver saya, weh kita berhenti dekat stesen apa, dekat bank lah, kat ATM tu. Kita nak simpan lah, sebab orang lelaki ni tak boleh pegang duit banyak. Sebab orang perempuan boleh bau tu. Dia macam bau belerang tu. Dia salam cium tangan, dapat duit ke tadi? Tahu dah.
Jadi saya pun berhentilah dekat CDF tu kan. Saya pun masuklah tahap maksimum 6,000. Berapa ni? Lepas tu masuk lagi. Orang belakang dah bising ni betul panjang. Tak masuk 5-6 kali masuk maksimum. 30,000 dia bayar. Ceramah 1 jam setengah. Kau yang sibuk tadi kan? Nak 1 jam setengah kan? 1 jam setengah 30,000. Saya masuk dalam kereta, ya Allah, saya jadi penceramah termahal dalam Malaysia tau. 1 jam setengah, maknanya setiap setengah jam 10,000. Kau rasa? Lagi mahal daripada saya masuk je dekat dalam dalam kereta. Saya cakap dengan driver saya masa tu, driver saya masa tu, ni driver saya yang bawa saya sekarang ni yang ke-20. Kebanyakannya tak tahan, berhenti sebab saya ceramah hari-hari kan. Sebab apa ceramah hari-hari? Saya kena jawab dulu sebelum kau cakap masuk tu, baik aku jawab dulu. Sebab Samsul Debat antara penceramah yang murah di Malaysia ni. Betul. Mana ni bayar berapa pun tak tahu ni. Ya. Tadi aku masuk dia tanya, nak sandwich tanya aku. Macam tu. Okey je. Saya okey je. Tak betul. Sebab saya memang daripada dulu jangan sebab duit program tak jadi, tu je. Tak apalah. Jadi saya pun cakap dengan driver saya, aku dapat ceramah tadi 30,000. Dia pun cakap bonus tu. Kereta jalan ni tak sampai 5 minit. Hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul, dia kata. Jadi masalahnya saya dah sign terima tau. Saya boleh tak nak ambil tu duit tu? By right, duit saya kan. Saya dah sign terima. Mana kita pun tak kira tadi. Rupa-rupanya bahagian kewangan bila bagi duit dekat dia cakap macam ni, duit penceramah semuanya dalam ni. Duit penceramah semuanya dalam ni, bukannya semuanya tu duit penceramah. Faham tak? Rupanya duit penceramah yang pagi 2 slot tu pun belum bayar lagi. Caterer tu tak bayar lagi. Kemah kat luar tempat makan tu pun tak bayar lagi. Sewa dewan tak bayar lagi. Jadi dia cakap dengan saya, nanti tuan boleh tak tuan tolak je duit tuan bank in dekat akaun yang saya bagi kejap lagi. Saya kata tak boleh macam tu, jangan tuan, mati saya kena secharge tuan. Tak, macam ni saya kata, aku akan transfer semua dekat kau. Nanti kau transfer balik dekat aku berapa aku patut dapat. Sebab dari segi audit ni tak cantik. Betul tak kan? Kita tahulah, kita pernah buat audit, kita tahulah. So saya pulangkanlah semua. Tapi saya bangga walaupun 5 minit. Sebab saya berjaya menimbulkan kegelisahan pada kewangan dan juga pengurus besar. Gila, 30,000. Kita bayar berapa ni? Tak apa pun. Iya. Itu sebabnya kita kena amanah, jaga. Jujur je. Berapa yang patut kita terima, tu je. Arwah abah saya, ni saya cerita share satu benda lah. Arwah abah saya, dulu saya telefon arwah abah saya dulu belajar di UiTM, dulu sambil diploma in public admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu kemudian saya ambil degree in law, LLB honor semua dekat UiTM. So bila saya dekat UiTM Melaka, dulu belanja kita manalah besar sangat. Saya pun, halo, Assalamualaikum bah. Salam bah, duit dah kering lah bah. Habis duit basah, macam mana lah? Arwah abah saya jawab tu. Saya kata, bah, betul-betul lah ni bah. Yalah, nanti abah masuk lah. Arwah abah semua macam tu. Ni memang kelakar, manusia paling kelakar dalam hidup saya, arwah abah saya lah. Dia kalau buat kelakar tu tak berkelip muka dia, selamba je. Jadi dia pun petang tu dia masukkan duit dekat satu bank yang gambar kepala rimau tu. Dia masukkan RM50. Kita tak boleh sebut je nama dia tak taja juga. Dia masukkan RM50. Bila masuk RM50, dia pergi dekat belakang parking. Kalau siapa orang Seremban dia tahulah, bank ni dia dekat dengan pasar besar. So dekat belakang tu ada parking. Bapak saya pergi dekat tempat parking tu, abah saya, kemudian ada 2 orang tengah bekerja tau. Seorang tu lari, seorang tu kejar. Seorang lagi bawa beg, yang seorang tu kejar. Dia lari terlanggar arwah abah saya. Arwah abah saya badan dia gemuk betul. Dalam ni tak ada siapa boleh lawan. Abah saya memang gemuk, tinggi, besar lebih kurang saya tinggi. Dan bila langgar terjatuh beg tu, terbuka nampak isi dalam tu penuh duit. Dan dia tinggalkan beg tu. Yang kejar tadi tu capai beg tadi, nampak abah saya dekat motosikal. Pakcik, kita bagi 2, dia katanya tu. Dia cakap dengan arwah abah saya. Jadi cerita ni cerita kat mak saya cerita balik kat saya. Bila dah apa kan. Jadi ni cerita ni dululah, waktu saya belajar lagi kan. Jadi abah saya kata apa? Kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya start motor balik.
Sampai ke rumah cerita kat mak saya punya marah lah. Kenapa abang tak ambil bang? Tapi ada satu jawapan arwah abah saya jawab apa? Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Tu dia jawab abah saya. Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak? Tu sebab duit tak tentu asal usul, hati-hati. Jangan main ambil je. Kan, kita boleh cari rezeki. Itu sebabnya kadang sikit tapi berkat. Itu mustahak. Jujur. Kedua, amanah. Saya cerita tadi, sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah kena jaga. Jangan guna mesin fotostat pejabat untuk fotostat IC suap beranak anak untuk tujuan sekolah. Guna mesin fotostat pejabat untuk fotostat minit mesyuarat peserta penduduk. Fotostat IC slip gaji 6 bulan untuk tujuan personal loan. Tak halal. Walaupun tu dokumen pejabat, tak halal untuk gunakan untuk tujuan peribadi. Bawa anak pergi pejabat, duduk dan diam, jangan kacau mama. Tak padangan kampung, mama. Sini mana mama sini? Mama. Mana mama? Kat dengan mama. Mama. Asal mana? Johor mana? Itu Pahang kau, Jawa. Mama. Dia dekat rumah kan dia cakap dengan anak, mama, baby, mama, nenek kat dapur. Tapi tak apalah, mama. Ada mami. Mana mami? Ada mami. Ayahnya apa, papi? Ayah apa? Papa. Kepala batas. Mami. Betul lah tu. Penang mami ke tu. Tak kisahlah mami, mama, umi, mama, ibu, tak kisah. Yang penting ada gelar. Kita pun cakap, nah, jangan kacau mama. Cakap dengan anak, jangan kacau mama. Duduk dia ambil kertas seorang selai, ambil pen seorang sebatang. Pen, kertas, semua TM-nya. Benda kecil macam tu tak boleh jaga. Macam mana nak jaga benda besar? Sebab kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini macam tu lebih betul lah bunyi. Macam tu lah bunyi. Kata kalau macam tu lebih contoh lah. Iya, jangan. Betul lah kata PMX. So, kalau benda kecil tak boleh jaga, jangan nak jaga benda besar. Itu amanah tau. Kita nampak simple dia. Saya tengok kisah Husam bin Noh tau. Husam bin Noh ni, ketika zaman dia ada seorang hamba Badui, Arab Badui, nama dia Mubarak. Dia pesan, wahai Mubarak, kalau kau tolong jaga ladang buah aku ni selama 3 bulan. Jaga ladang buah aku ni 3 bulan. Lepas 3 bulan dia balik sebab dia nak pergi ni. Kenapa tu? Tujuan penaja. Okey. Nak kena start balik semula betul? Tak adalah yang Mubarak ni tadi, bila balik lepas 3 bulan, Husam bin Noh ni dia pergi berdagang, dia berniaga, bisnes. Bila dia balik, dia cakap, wahai Mubarak, kau tolong petik 3 biji buah paling manis bagi kat aku nak rasa. Dia pun petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Buah pertama masam, buah kedua pahit, buah ketiga tawar. Apa cerita kau ni Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni, takkan kau tak tahu mana masam mana manis? Dia jawab, demi Allah, kau pesan kat aku itu suruh jaga ladang buah ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Itu amanah. Cuba kalau kita diberi peluang jaga ladang Musang King 3 hari, bukan 3 bulan, 3 hari. Jatuh gugur, berdepek, nampak isi kuning. Kau siap ajak kawan-kawan kau datang makan kat situ, betul tak? Bukan senang. Itu sebab amanah ni nak kena jaga. Sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah, apatah lagi dengan jawatan kita yang kita ada. Ada orang tu bagian kewangan. Saja tak apa, aku tolong kau, tak apa, ni lebih, aku lebihkan sikit. Jangan. Yang hak saja kita kena bagi, itu amanah. Memberikan sesuatu yang hak, tidak mengurangkan hak orang lain dan tidak mengambil hak orang lain, itu amanah. Menjaga. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita semua satu tim. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep betul. Balik nanti kan, pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Semua nak kena ajar. Kan? Iya.
Kita semua satu tim. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Tadi install 5 perkara. Apa yang kena uninstall? Pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham orang membuat? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham nak? Setuju nak? Orang perempuan ni, dia baik, dia jujur, tapi ada satu benda dia terbuang dalam hati dia, sangka buruk. Itu sebab saya setuju pada perempuan, jangan tamak, kongsi tak apa. Orang lelaki relax ya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Maksudnya apa? Contoh, makanan ada kat luar, kalau tak boleh habis, kongsi. Ada maklumat baik pasal ceramah hari, jangan simpan seseorang, kongsi dalam media sosial biar semua orang dapat manfaat. Ada duit gaji lebih, jangan kedekut, kita kongsi rezeki, sedekah. Itu maksud saya. Sebab jangan tamak, kongsi tak apa. Mana? Apa? Orang lelaki relax, kata apa? Kedua, jangan sombong. Ya. Nak sombong dengan apa? Kan saya kata tadi, kesenangan memperdayakan. Kita ni hidup, kita percayalah, kerja dekat TM ni insya-Allah gaji cukup untuk hidup. Tapi takkan cukup untuk gaya hidup. Tu dia. Aku tahulah, tu sebab aku ceramah. Betul-betul, setuju. Ya. Betul lah tu. Takkan cukup untuk kalau kita nak enjoy, kita nak beli mewah-mewah, kita nak sport rim tukar setiap bulan, nak tukar handphone selalu. Memang takkan cukup. Tapi untuk hidup cukup. Ya. Saya ni kan, kalau ya Allah Akbar, kalau tanya-tanya lah kan, saya berdoa program petang ni batal. Tak batal pula, jadi pula program petang. Saya kalau punya seronok lah kalau program batal, sebab hari-hari ceramah kan, isteri menyang sangonnya, tak cuti tau bulan ni, tak cuti dia. Ada sangon. Ya. Sebab 3 dialog tau anak saya. You all kena syukur satu perkara. Nikmat Tuhan bagi apa tau. Anak saya tanya apa pertama? Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar pergi sekolah ni satu momen yang kita tak akan boleh ulang. Tanyalah anak yang dah besar-besar, tiba-tiba dah masuk asrama penuh kan, kita jemput bulan sekali, sanggup jam lantak lah jemput anak, sebab tu je momen yang ada. Dan saya momen tu dah tak ada. Bayangkan, tu yang kalau dapat jemput tu, tu seronok anak kita. Kedua, dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Jalan, nak apa ambil? Pasar raya kau buat macam tu, meninggal kau je main-main. Kan itu? Pasar malam boleh. Dan ketiga, ayat yang anak saya sebut, untuk makluman semua anak saya sebut, macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Melampau betul. Wahal dia boleh je tengok dalam YouTube ke tengok kan, tapi maksud itu dia jarang nampak abah. Itu sebab saya disiplin kan, jangan lama sangat tak tengok anak ni. Tentulah. Kalau boleh ada dia ke lapangan, balik. Sama mana pun, mesti balik. Ayat yang melampau tu, macam dah lupa-lupa muka abahnya. Jadi pertama, yang kedua tadi, jangan sombong. Saya tadi bila sampai, saya kalau orang tak cakap, saya tak tahu ni rupanya penguruh besar. Punya humble. Bahasa baku. Tadi duduk borak, itulah staff ni macam ni cerita, okey. Alah, dah duduk tadi baru saya tanya, jawatan tuan apa? Saya penguruh besar kat sini. Oh, dia tak pernah pun dia berkata. Dia tak pernah daripada awal, saya lah penguruh besar kat sini dan tak ada siapa yang paling besar. Tak ada. Dia relax, humble aja. Jadi saya pun selesa dengan dia. Betul tu sebab kata, nak belagak dengan apa? Penyanyi tu hebat macam mana pun, sampai masa yang dulu tarik sampai note sampai ke langit tu, tiba-tiba masuk ke Gabaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Dulu berlakon watak hero, sekarang driver. Dulu heroin, sekarang jadi orang gaji. Saya cakap Indon lagi, dah tak ada watak untuk dia. Saya cakap apa? Sampai masa tu lah. Dulu dia nombor 1 kat pejabat tu, tiba-tiba kat ujung tiang masjid. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa nak sombong dengan apa, betul tak? Tak payah ngomong. Sampai debat ni, saya cakap isteri saya marah. Ceramah. Saya kata, abang ni ceramah 2-3 tahun je lagi. Besok abang dah duduk rumah, jangan aku muntah nyok abang dah lah, saya kata itu.
Tapi isteri saya cakap, ya ke 2-3 tahun ni? Dia tak percaya. Sebab dia tengok graf saya tu. Kan ceramah tu macam sibuk aja kan. Macam tak lama pergi surut lah tu. Saya kata, yang tu je lah. Ya. Dan begitu juga yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk dekat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa maksud dengki ni? Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu sebenarnya. Tak payahlah sebut iri hati lah apa tak. Kita iri hati ni kita mempertikaikan sebenarnya. Tuhan dah tentukan untuk dia. Dan ingat kalau orang lain dapat kelebihan, hati tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Orang lain dapat kegembiraan, dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Contoh, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni, dengar lah, dengki dah ada. Contoh dengar lah, dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat, baguslah, dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru, buat loan senang sekarang, itu je. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa baru ni. Yalah, semalam Kementerian Umum ada 1,200 budak, mana anak dia salah seorang kot. Satu je. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak boleh dicuri duit deposit tu, confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa baru ni, macam lah anak dia seorang pandai, confirm dengki. Dia sepatutnya macam ni. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Ya ke? Ya Allah Akbar, bestnya. Aku nak jumpa lah bos. Bos, kalau bos pergi nanti, bos jangan lupa doakan saya tau. Saya nak pergi sangat. Boleh, tak masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi kau belum daftar? Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada paparan bintang, boleh pergi pada tahun 2158. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup, belum boleh mati 3 kali. Lepas tu dengarnya kawan kita dapat naik pangkat, alhamdulillah, papa boleh minta tolong dia. Kan senang. Tak payahlah dengki-dengki dengan orang. Papa boleh minta tolong dia. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dah lah dia rajin tumpang kawan naik kereta dia weh. Kita pergi kerja boleh tumpang kereta dia, tapi isi minyak buat tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa baru ni, alhamdulillah, tak sangka kan, ada juga anak-anak staf kita yang pandai-pandai. Maknanya bekerja dekat sini tak menghalang anak kita jadi pandai. Okay? Ni tak puas hati, kau tengoklah. Lepas dia, kau tengoklah siapa naik pangkat, pas dia. Macam dia tu orang je kerja. Lepas tu duduk pula dengan circle yang tak bagus. Yang kawan-kawan, selagi mana dia jadi bos kau takkan rasa weh. Tak, kau ingat tak? Aku pernah jadi pengarah, aku tahu lah. Kau ingat senang ke nak buat keputusan tu? Dia keputusan komiti tau. Kau tengok apa dia. Kau tengok kalau khusus Sabah Sarawak hantar dia. Khusus luar negara hantar dia. Khusus kat jalan Jelatik hantar kau. Marah. Kau ni kenapa? Sabar. Kena cakap tadi sabar. Ada rezeki lain. Mak saya tu dulu mana pergi pulang bercuti, tapi bila anak-anak dah lepas semua, arwah abah saya pun tak sempat rasa. Arwah abah saya meninggal awal, umur dia 50 tahun, tak sakit apa. Mak saya pergi mana negara dia tak pergi. Last week dia pergi dengan saya, pergi Melbourne, ceramah kat sana. Mak saya kebetulan dengan Ustazah Hajar Rohani tu mengajar tentang kursus pengurusan jenazah yang betul. Kan, banyak orang pengurusan jenazah ni biasa dia ajar cara nak urus jenazah, jadi dia tak ajar sebelum meninggal apa nak buat, dah nazak nak buat apa benda kita nak ajar dia. Lepas tu yang amalan-amalan yang khurafat dulu-dulu tu buang. Kan ada setengah tu cincin lah apalah letak dekat dalam pinggan lah, letak kain batik 3 lah, tak ada mana tu macam-macam lah. Jadi dia ceramah tajuk tu, saya ceramah lain masa tu. Saya ceramah tentang hijrah masa tu, saya ceramah dekat Melbourne. Melbourne. Dulu kau tidak, dulu masa saya bekerja seorang ni pergi New Zealand dia ni, pergi lautan sambil belajar dia ni PUU jaga office. PUU tu pengarah undang lah, jaga office. Tapi last tu sebelum bersara tu sempat juga lah rasa pergi Korea.
Nyesel. Kamsahamnida, Hamzah. Apa Hamzah tu kan. Dapat pergi Korea, pergi Mekah, Madinah. Itu memang galak lah pergi. Saya dapat pergi, itu balik pada Madinah, ceramah pula dekat kedutaan Malaysia dekat Kuwait. Dapat pergi. Kadang-kadang rezeki kita kemudian mak ayah kita ni kan dapat pergi. Daripada kau pergi Jepun tu, baik kau pergi Mekah. Jangan dengar cakap orang macam tu. Sebenarnya pergi melawat negara orang ni, itu pun sunnah Nabi. Sebab Nabi pun pergi tempat orang. Dah dapat peluang pergi free, pergilah. Nak tunggu apa, pergi je. Tapi Mekah pergi jugalah, kan? Itu je. Itu sebab saya kata kita tak puas hati, manjang aja. Jangan deging orang. Kau ingat tak yang pengawal keselamatan yang pernah kerja kat pejabat kita tu? Kenapa nak? Dia kahwin. Umur dia 80 tahun. Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak tengah habis cerita ni. Bini dia umur 25. 80 tahun. Bini 25. Kalau orang yang baik, dia akan sebut Alhamdulillah. Rezeki kan, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam tu. Ini yang dengki tu. Malam pertama mati tu. Ya Allah, cuba elok sikit cakap. Kau tak puas hati sangat, kau tanya dah perempuan tu. Dik, ni akak nak tanya sikit. Ada apa Kak Zura? Bukan nama sebenar. Kak Zura tanya, ni tak, akak nak tanya, kenapa kau boleh kahwin dengan Abang Haji ni? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap Yang pertama, Abang Haji ni sweet. Ambil kau, dia funny, dia pandai gurau. In fact, kita orang makan bersuap. Alah, masalah sikit tu biasa lah. Masalah apa bila bersuap ni? Kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Sini bang. Dia dah tak perasan nak mana telinga, mana mulut. Lepas tu setiap kali saya marah, Abang Haji tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak terang nak balas apa. Doakan yang baik-baik aja. Doa yang baik-baik aja, betul. Betul. Saya ni, dia critical thinking ni. Kita kena fikir hikmah di sebaliknya. Betul.